Assalamualaikum gang, selamat pagi. Saya Zikri Zawadi daripada Custom Chang Shaolin. So di depan saya pagi ni ada satu Toyota CHR. Okey, sebelum tu apa-apa dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka CLA45S, insyaAllah amin. So inilah dia Toyota CHR ST 1.2 Auto. Apa maksud ST? Dia adalah single turbo lah kot. Tapi yang saya pasti T tu maksud dia turbo. So lihatlah design CHR ni, ini adalah kereta coupe. Yes. Sloping roof design di belakang. Rim didatangkan dengan 18 inci. So handsome gang. Dia punya rim pun handsome. Ori standard lagi. So body kit pun dah ada, side step dah ada, diffuser pun ada juga. Walaupun dia coupe, biasa kita tahu coupe ni belakang dia tak berapa kan. Tapi tengok, disebabkan dia memanjang, luas juga gang dia punya storage. Atas ni hard cover juga, so korang boleh lah letak barang korang. Okay, so nombor plate pula awak, kita dengan custom korang ambil sekali lah. Kita tak ada jual asing, so tak ada apa-apa yang banyak. Didatangkan dengan reverse camera ada, sensor depan belakang ada, parking sensor ada lah. Bunga masih tebal 2.2mm. So ini kita nak let go dengan harga 86,000 sahaja. So ini kereta tahun 2017, mileage baru 32,000. So kereta kita semua bebas banjir, bebas kebakaran dan juga bebas daripada major accident. So apa lagi gang, jom kita go for a test drive. Okay, jom gang, tanpa banyak bunyi kita test drive kereta ni. So kenapa korang kena beli CHR ni gang? Okay, walaupun dia turbo, biasa kereta turbo 1.5 ke atas, road tax RM50. Kereta ni 1.2, so road tax korang baru RM55 macam tu. So korang dapat performance, handling pun sedap gang. Ini ada Toyota Safety Sensing, macam tu lah. Motor saya gang, Z15 GT. Test sikit. Ada pedal shift. Oh ya, ada blind spot monitoring juga kan. So kalau korang perasan tadi, tak tahu boleh nampak tak. Sekejap, saya try potong fan ni tak sempat pula.
Oh ya, rear view mirror pun auto dimming. Auto dim. Satu, blind spot. Motor lalu kan. So kalau korang bagi signal, dia akan bagi korang warning. And also dia berkelip lah. So itu saja daripada saya, gang. So kalau korang berminat, boleh PM, boleh komen-komen. Apa-apa urusan, korang nak financing ke, korang nak apa-apa, just terus DM saya. So see you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you, gang.